Bio adalah produk yang dikeluarkan oleh company B International. Company yang sama mengeluarkan produk Alora Pens. Nextbio adalah produk khusus untuk kesihatan usus anda. Dalam Nextbio, apa yang specialnya, dia ada 3-in-1 function. Di dalam Nextbio ada prebiotik, probiotik dan juga yang specialnya ada postbiotik. Ingredients apa yang ada di dalam prebiotik Nextbio? Dalam prebiotik Nextbio, antaranya buah kiwi emas yang diimport daripada New Zealand. Juga ada GOS, iaitu galacto-oligosaccharide. So nak tahu apa itu galacto-oligosaccharide? Boleh Google. Manakala probiotik strain yang terpilih sahaja yang dimasukkan di dalam ingredients Nextbio. Antara strain probiotik yang paling famous adalah LGG, Lactobacillus rhamnosus. Probiotik kedua di dalam Nextbio ialah BB12, iaitu Bifidobacterium lactis. Probiotik ketiga ada LA5, iaitu Lactobacillus acidophilus. Probiotik yang keempat nama dia BC30. Probiotic strain yang diletakkan di dalam formulasi Nextbio adalah antara strain probiotik yang paling banyak dikaji di dunia ini, dan dia lebih mudah dan lebih senang untuk membiak dan berkembang dengan jayanya di dalam usus kita. Postbiotik di dalam Nextbio adalah daripada fermented dry yeast. Postbiotik dia punya kelebihan untuk kita punya usus ialah dia membantu menguatkan lapisan-lapisan usus. Lapisan-lapisan usus kita ni ada banyak kan. Kedua, kebaikan postbiotik di dalam Nextbio ni, dia akan menyeimbangkan makrobiom di dalam kita punya usus supaya berada dalam tahap yang optimum. Ketiga, membantu mengurangkan keradangan di dalam badan. Yang keempat, membantu menguatkan kita punya sistem antibody badan, menguatkan sistem immunity badan. Nak lagi bagus, ambil Nextbio bersama dengan Shiruto. Shiruto tu dia memang functional food khusus untuk kita punya sistem immunity badan dan sistem antibody badan.